lamar rumah sekangkang kera je boleh ke pasang rumput tiruan? Lantai simen pula tu. Jawapannya boleh je bos. Lagi mudah sebenarnya kalau atas simen. Hari ni kita orang nak kongsi sikit ilmu teknikal cara pasang rumput bunny grass ikut jenis permukaan. Korang kena tahu benda ni supaya nanti tak kena kencing. Kalau korang nak pasang rumput atas simen kat kawasan outdoor yang kena hujan, tim kita orang akan pasang drain cell dulu kat bawah rumput. Ini untuk bagi laluan air mengalir terus ke longkang. Taklah jadi kawasan tu bertakung air. Kalau kawasan indoor atau berbumbung yang tak kena hujan, korang boleh gam dan hampar terus rumput tiruan. Tapi kalau nak pasang atas tanah, cara kerja tak sama tau. Kita orang mesti buat kerja tanah dulu. Kena buang rumput lama. Lepas tu pasang sistem pipe, letak batu crusheran dan ratakan pasir. Barulah tapak tu kukuh tak mendap dan air tak bertakung bila hujan. Tak adalah nanti laman korang tu berbau kepam. Pendek kata atas simen ke, atas tanah ke, ruang besar ke atau ruang kecil. Semua kita orang boleh buat jadi pot healing yang selesa untuk keluarga. Rumput kita orang ni kalau korang pijak kaki ayam pun sedap bos. Sebab rumput kita orang tebal. Warna pun lebih realistik macam rumput asli. Apa pun kalau korang ada sebarang pertanyaan boleh terus hello bunny grass, okey?